Untuk pengetahuan semua, sebenarnya tahun ini ialah ulang tahun yang ke-70 Penubuhan Pemuda MCA. Dan di antara program-program yang telah pun kita anjurkan, kita telah menerbitkan satu buku khas untuk meraihkan ulang tahun ini. Dan juga kita telah menganjurkan pelbagai program, di antaranya ialah Teman. Teman ialah satu program camp khas untuk mahasiswa-mahasiswi untuk universiti tempatan. Memang dalam buku ini kita telah pun memasukkan hampir ke semua sejarah latar belakang tentang pemuda MCA, dan kita juga telah mengambil inisiatif untuk menemu rama, mewawancara bekas-bekas pemimpin kita. Jadi kita cuba sedaya upaya untuk masukkan semua mesej yang mereka sampaikan dalam buku, supaya mesej-mesej yang mereka sampaikan ini dapat kita sampaikan kepada pemuda-pemudi yang ada dalam pemuda MCA sekarang ini, supaya mereka dapat meneruskan legasi mereka ataupun perjuangan mereka. Kita juga adakan program Youth Run, di mana kita telah menganjurkannya hampir ke semua negeri lah di Malaysia ini, dan bermula di Melaka pada 21 hari bulan ini, iaitu pada hari Ahad ini akan diadakan Youth Run finale di Kuala Lumpur, di mana ini ialah program yang terakhir dan dikirakan sebagai kemuncak lah kepada Youth Run ini. Datanglah sertai kami pada 21 hari bulan ini, bertempat di Wisma MCA Jalan Ampang, Kuala Lumpur, di mana ini ialah kemuncaknya. Setakat ni kita ada dekat 1,200 orang. Target kita ialah supaya kita boleh hit sampai 2,000 orang lah. Dan tu penyertaan online ke atau WhatsApp ke, macam mana penyertaan? Penyertaan tu nanti saya akan share link. Okay. Kita ada satu portal pendaftaran. Jadi dalam tu sila isikan nama dan maklumat-maklumat asas, dan juga saiz t-shirt dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan semua juga, penyerta ini dia bukan saja dapat t-shirt, dia akan dapat satu medal, finisher medal, yang sangat cantik lah bagi saya. Memang limited edition. ST10, sembang santai tapi sampai.